Hari ni aku bersama dengan Abang Asri. Abang Asri ni macam yang korang sudah maklum lah, dia punya kepakaran dia adalah di bahagian undercarriage. Bang, Yes. sini tolong aku. Evo aku. Bang, kalau Evo 7 ni bang, apa yang abang suggestion untuk dia punya suspension setup? Okey, untuk Evo biasa kita check bush yang paling besar dulu lah. Okey. Bush daripada subframe. Okey, subframe. Kemudian bush yang paling banyak bergerak lah. Untuk dari maksud saya lower arm, Okey. upper arm kalau ada, itu Okey. bush utama juga lah. Okey. Kita akan check bahagian bush dulu. Okey. Lepas tu yang ketiga, baru kita tengok dia punya barang-barang lain. Contoh macam ball joint untuk low arm, ball joint untuk tie rod end. Okey. Supaya dapat reduce berapa banyak bump steer dia. Masalah Evo ni bump steer memang kuat. Dia bila betul. bawa tu steering dia Ada lari. ada goyang-goyang. Betul. Maksudnya bila dia ada bumping tu dia akan bumping dia akan goyang. Betul. So kita nak cuba reduce kan sekurang sikit lah, kurang. Sekurangnya. Betul. Jadi untuk setup yang pertama sekali ni bang. Yes. Ni kereta memang tahun lama lah. Betul. So jadinya abang pun faham tahun lama condition dia macam mana, dia punya ada carriage dia. Yes. Untuk suggestion abang, tukar dulu dia punya bushing. Buat dulu mesin betul, tukar Okey. dia punya bushing. Lepas tu baru kita buat measurement lah, buat kiraan balik. Buat kiraan balik. Yes. Okey, dalam buat kiraan balik tu exober mainkan peranan tak? Betul. Dalam masa yang sama exober pun kita kena check juga. Ada bocor ke tak ada. Lepas tu kita tengok preload dia, damper dan stiff lah. Body stiff ni pun paling penting juga. Kita kena ambil kira juga. Daripada segi Dia punya, dia berapa banyak tu semua kita kena buat kiraan juga. Menarik. Aku rasa tertarik pula nak set up aku punya Evo aku ni kepada undercarriage yang lebih perform. Maksudnya aku nak rasa feel yang betul-betul tough untuk sebuah Evo ni. Yes, betul. Bang, kau boleh tolong InsyaAllah boleh. Boleh. Okey, baik. Aku akan cari masa untuk aku hantar Evo. Sekarang ni ini adalah tempat dia, iaitu dekat mana? Dekat Tampoi. Alamat lupa. Nama. Dah RB Auto Station. Dekat Maps ada. RB Auto Station. So ini dia memang pakar lah. Yang ni adalah kedai baru. Kedai lama dia dah pindah tempat yang baru. Ni adalah tempat yang baru. So baru dalam 2-3 bulan. Tapi dalam undercarriage dah berapa tahun bos? Saya dah lebih 10 tahun lah. 10 tahun main undercarriage. Maksudnya dia memang spesialis untuk undercarriage saja. Nak elemen benang, nak buat wet and corner, lepas tu nak tune adjustable, insya-Allah boleh tolong. Boleh. Baik, terima kasih Abang Asri. Baik, sama.